Jangan panik, 8 cara mudah sejukkan iPhone jika tiba-tiba panas. Sesetengah pengguna Apple iPhone mungkin pernah berdepan masalah suhu panas pada peranti mereka. Pasti ramai yang tertanya-tanya tentang punca masalah ini. Jika anda berada di lokasi dengan isyarat rangkaian yang lemah, iPhone perlu bekerja lebih keras untuk mengekalkan sambungan yang boleh menyebabkan ia menjadi terlalu panas. Selain itu, penggunaan data berterusan seperti penstreaman video memuat turun fail besar juga boleh menyebabkan iPhone menjadi terlalu panas. Dan ini 8 tips untuk menyejukkan semula iPhone anda. Pertama, aktifkan low power mode dalam tetapan bateri setting. Kedua, buka casing iPhone anda untuk mengelakkan haba terperangkap. Ketiga, turunkan brightness telefon anda. 4. Elak letak telefon di kawasan panas seperti dashboard kereta. 5. Boleh letakkan iPhone di atas lantai semen ataupun jubin untuk 5 ke 10 minit. 6. Tetapkan iPhone anda ke airplane mode buat seketika. 7. Tutup aplikasi yang tidak digunakan. 8. Jangan guna telefon ketika ia sedang dicharge. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk anda semua.